wabarakatuh. Saya Nur Atika Badrisha binti Muhammad Syaiful dari Tesel 3. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang kesan tindakan kerajaan Malaysia terhadap isu tuntutan Pulau Layang-Layang kepada negara kita dan juga kepada negara jiran. Sebelum saya teruskan dengan pembentangan berkaitan dengan kesan-kesan tindakan, saya akan menjelaskan serba sedikit maklumat berkaitan dengan Pulau Layang-Layang. Pulau Layang-Layang atau dikenali sebagai Swallow Reef ialah pulau buatan manusia yang terletak di Laut Cina Selatan. Ia terkenal sebagai syurga selam scuba dan juga habitat bagi burung migrasi. Pulau ini juga merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dituntut oleh negara kita Malaysia dan juga beberapa negara jiran. Namun kini pulau ini diuruskan oleh Malaysia sebagai pusat pelancong. Kesan tindakan kerajaan Malaysia terhadap isu tuntutan Pulau Layang-Layang kepada negara kita Malaysia dan juga kepada negara-negara jiran dapat kita kategorikan dalam 9 aspek, iaitu aspek politik, aspek keselamatan dan ketenteraan, aspek ekonomi, aspek sosial dan hubungan antarabangsa, aspek infrastruktur dan pembangunan, aspek pelancongan, aspek alam sekitar, aspek undang-undang antarabangsa dan yang terakhir sekali, aspek geopolitik. Bagi aspek politik, kesannya terhadap negara kita adalah dapat mengukuhkan kedaulatan negara kerana ia membuktikan bahawa kawasan tersebut berada di bawah kedaulatan Malaysia dan tidak boleh dicerobohi oleh negara lain. Selain itu, ia juga menunjukkan Malaysia mempunyai hak dan kawalan efektif dengan cara menempatkan kemudahan seperti pangkalan tentera dan menjalankan pentadbiran di pulau tersebut. Dengan cara ini, Malaysia dapat menunjukkan bahawa negara kita mempunyai kawalan sebenar terhadap kawasan tersebut. Di samping itu, kesan bagi negara jiran adalah akan wujudnya pertikaian tuntutan wilayah dengan negara lain kerana pulau ini terletak di kawasan Kepulauan Spratly yang turut dituntut oleh beberapa negara lain. Dan akhirnya, pertikaian yang terjadi perlu diselesaikan melalui rundingan diplomatik dan kerjasama serantau di antara semua negara yang terlibat dan kebiasaannya keputusan akan keluar dalam satu tempoh yang agak lama. Seterusnya, kesan keselamatan dan ketenteraman kepada negara Malaysia. Yang pertama, menjadi aset strategik ketenteraan. Pulau Layang-Layang mempunyai kedudukan yang strategik dalam aspek pertahanan negara. Ia boleh dijadikan pangkalan untuk memantau pergerakan kapal atau aktiviti ketenteraan di kawasan tersebut. Selain itu, ia dapat membantu negara memantau perairan Laut Cina Selatan. Dengan kehadiran kemudahan dan pasukan keselamatan di pulau itu, Malaysia dapat memantau aktiviti di kawasan Laut Cina Selatan dengan lebih berkesan. Perkara ini dapat membantu mencegah pencerobohan, penyeludupan dan juga ancaman keselamatan lain. Seterusnya, kesan tindakan ini kepada negara jiran adalah persaingan ketenteraan di kawasan Spratly boleh meningkat. Apabila beberapa negara menuntut kawasan yang sama, masing-masing mungkin meningkatkan kehadiran ketenteraan untuk melindungi hak kepentingan mereka. Oleh itu, hal ini boleh meningkatkan ketegangan antara negara di kawasan tersebut. Namun begitu, Malaysia mengekalkan pendekatan aman dan status quo yang mana Malaysia biasanya mengamalkan pendekatan diplomasi dan tidak agresif dalam isu ini. Pendekatan ini
membantu mengekalkan kestabilan dan mengelakkan konflik terbuka antara negara-negara yang terlibat. Kawasan sekitar Spratly kaya dengan sumber semula jadi. Baiklah, kawasan sekitar Kepulauan Spratly memang dipercayai mempunyai sumber semula jadi yang sangat bernilai kepada negara kita, seperti petroleum, gas asli dan juga hasil laut. Poin yang kedua, dapat menjalankan aktiviti ekonomi di kawasan tersebut. Dan poin yang terakhir, menyumbang kepada pembangunan ekonomi, terutamanya di Sabah. Baiklah, dengan mempertahankan pulau layang-layang, Malaysia berpeluang meneroka dan memanfaatkan sumber tersebut bagi meningkatkan ekonomi negara. Kerana sumber semula jadi seperti petroleum, gas asli dan juga hasil laut merupakan sumber utama dalam meningkatkan atau menjana ekonomi negara. Seterusnya, kesannya kepada negara jiran. Poin yang pertama, negara yang menuntut kawasan tersebut juga mahu mengakses sumber semula jadi tersebut seperti petroleum, gas asli dan juga hasil laut. Sumber semula jadi ini bukanlah sahaja perkara yang penting kepada negara kita, namun ia juga merupakan sumber utama untuk menjana ekonomi bagi negara-negara jiran. Dan yang kedua, boleh menyebabkan persaingan ekonomi antara negara berhampiran. Negara-negara lain juga berminat untuk menguasai kawasan ini kerana potensi sumber semula jadi seperti petroleum, gas asli dan sumber hasil laut ini sangatlah tinggi. Hal ini menyebabkan persaingan ekonomi antara negara yang terlibat dalam tuntutan wilayah tersebut dan akhirnya kemungkinan besar terdapat pertikaian akan berlaku dan perlu diselesaikan dalam cara yang aman. Yang seterusnya, aspek dari kesan sosial dan hubungan antarabangsa. Yang pertama, kepada Malaysia, meningkatkan semangat patriotisme rakyat, yang mana rakyat sanggup melakukan apa sahaja demi mencapai kemajuan dan juga keselesaan demi masa hadapan mereka dan juga negara. Yang kedua, dikenali sebagai negara yang mengutamakan penyelesaian secara diplomasi dan aman. Kebiasaannya, Malaysia akan mengambil pendekatan diplomasi dan rundingan bagi menangani isu tuntutan di Laut Cina Selatan. Pendekatan ini akan membantu Malaysia mengekalkan hubungan baik dengan negara lain walaupun wujudnya pertikaian antara wilayah. Seterusnya, kesan kepada negara jiran. Yang pertama, hubungan diplomatik akan menjadi tegang jika tuntutan bertindih berlaku. Dan yang kedua, dapat membuka ruang kepada kerjasama serantau. Isu tuntutan di Kepulauan Spratly boleh menimbulkan ketegangan hubungan diplomatik antara negara-negara yang terlibat. Namun begitu, ia juga mendorong negara-negara tersebut untuk bekerjasama antara satu sama lain melalui organisasi serantau seperti Association of Southeast Asian Nations bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan rantau mereka. Seterusnya, aspek alam sekitar. Yang pertama, kepada Malaysia. Aktiviti pembangunan boleh memberi kesan kepada ekosistem marin. Seperti yang kita sedia tahu, Pulau Layang-Layang terkenal dengan ekosistem laut yang kaya, termasuk terumbu karang dan juga pelbagai spesies hidupan marin. Oleh itu, pembangunan ini di kawasan tersebut perlu dilakukan secara terkawal agar tidak merosakkan alam sekitar, terutamanya bagi hidupan yang berada di ambang kebubusan. Seterusnya, kepada negara jiran, terdapat persaingan pembangunan pulau dan aktiviti ketenteraan di kawasan Spratly dan menyebabkan kerosakan alam sekitar laut secara serantau. Aktiviti pembangunan pulau, pembinaan kemudahan dan juga kehadiran ketenteraan oleh beberapa negara termasuk Malaysia sendiri di kawasan Spratly boleh memberi kesan kepada ekosistem laut secara keseluruhan. Jika tidak dikawal, ia boleh menjejaskan biodiversiti laut di rantau tersebut, yang mana ia akan kacau ataupun mengganggu habitat hidupan-hidupan yang berada di laut dan kemungkinan besar habitat
bagi hidupan yang berada di ambang keputusan akan musnah dan hidupan itu sendiri akan berada di ambang keputusan, malah mereka sendiri akan pupus. Bagi aspek yang seterusnya iaitu kesan dari segi pelancongan. Yang pertama, kepada Malaysia menjadi destinasi menyelam bertaraf antarabangsa. Pulau Layang-Layang memang terkenal sebagai destinasi menyelam bertaraf antarabangsa kerana keindahan terumbu karangnya. Kehadiran pelancong dari dalam dan luar negara dapat meningkatkan industri pelancongan marin di Malaysia, terutama sekali di Sabah yang memang terkenal dengan kecantikan alam semula jadinya. Dan yang seterusnya, kesan kepada negara jiran iaitu mereka akan membangunkan potensi marin di kawasan masing-masing. Negara lain juga yang mempunyai pulau di kawasan Spratly berpotensi membangunkan pelancongan marin mereka. Ini boleh mewujudkan persaingan dalam menarik pelancong ke kawasan tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap negara mempunyai kecantikan dan juga attraction masing-masing, yang mana kecantikan itu tersendiri akan menarik pelancong untuk datang ke negara mereka dan secara tak langsung ia boleh meningkatkan ekonomi negara tersebut. Aspek yang seterusnya iaitu undang-undang antarabangsa, iaitu kesannya kepada Malaysia. Tindakan Malaysia dalam mengukuhkan tuntutan adalah berdasarkan prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea, yang mana memberikan hak kepada negara dalam Zon Ekonomi Eksklusif ZEE. Malaysia menggunakan prinsip undang-undang tersebut untuk menyokong tuntutan wilayahnya. Konvensyen ini memberikan hak kepada negara untuk mengawal kawasan laut dalam zon ekonomi eksklusif mereka agar segala perkara yang dilakukan di kawasan tersebut adalah secara terkawal. Dan yang seterusnya, kepada negara jiran. Negara lain juga menggunakan undang-undang antarabangsa dan sejarah tuntutan mereka untuk menyokong tuntutan wilayah masing-masing. Negara lain juga akan menggunakan prinsip undang-undang antarabangsa serta bukti sejarah yang terdapat pada negara masing-masing untuk menyokong tuntutan mereka agar kepulauan itu berpihak kepada mereka. Dan hal ini menjadikan isu kepulauan Spratly sebagai salah satu pertikaian maritim yang sangat kompleks di dunia. Di samping itu, bagi kesan infrastruktur dan pembangunan kepada Malaysia, kemudahan seperti landasan udara, kem tentera dan kemudahan asas di Pulau Layang-Layang. Kerajaan Malaysia telah membangunkan kemudahan seperti yang dinyatakan sebentar tadi di Pulau Layang-Layang. Pembangunan ini membantu meningkatkan kehadiran Malaysia serta memudahkan operasi keselamatan dan juga pentadbiran di kawasan tersebut. Dan yang seterusnya, aspek infrastruktur dan pembangunan kepada negara jiran pula adalah meningkatkan pembangunan kemudahan di pulau yang mereka kuasai. Negara jiran juga mempunyai kemudahan di pulau mereka kuasai di Kepulauan Spratly, dan perkembangan ini juga menyebabkan peningkatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang dipertikaikan, yang mana kawasan yang berhampiran dengan Kepulauan Spratly lebih-lebih lagi berdekatan dengan Pulau Layang-Layang. Dan bagi aspek yang terakhir iaitu kesan dari aspek geopolitik kepada Malaysia, yang pertama mempunyai kedudukan strategik di Laut Cina Selatan, dan yang kedua menjadikan Malaysia lebih penting dalam isu geopolitik serantau. Seperti mana yang kita sedia maklum, kedudukan Pulau Layang-Layang di Laut Cina Selatan telah menjadikan pulau itu tersebut sangat penting dari sudut geopolitik. Kawasan ini merupakan laluan perdagangan antarabangsa yang sangat sibuk dan secara tak langsung menjadikan Malaysia mempunyai kepentingan strategik dalam mengawal keselamatan perairan tersebut, dan pada masa yang sama
dapat membantu membina dan juga menjana ekonomi negara kerana kedudukan pulau itu sendiri yang berada di kawasan yang sangat strategik. Dan kesannya kepada negara jiran, ia akan menarik perhatian kuasa besar dunia seperti China dan juga United States. Dan juga perkara tersebut boleh mempengaruhi keseimbangan kuasa di Laut Cina Selatan. Seperti mana yang kita sedia maklum, isu ini juga selain daripada Malaysia, isu ini juga turut menarik perhatian kuasa-kuasa luar seperti China, United States dan sebagainya kerana ia mempunyai kepentingan strategik di rantau tersebut. Dan juga kehadiran kuasa-kuasa besar ini boleh mempengaruhi keseimbangan kuasa di Laut Cina Selatan. Lebih-lebih lagi, pulau layang-layang itu sendiri berada di kawasan Laut Cina Selatan yang mana sangatlah dapat memberikan banyak manfaat terutamanya dari segi ekonomi kepada kuasa-kuasa yang terlibat. Dengan aspek yang terakhir sebentar tadi, maka berakhirlah sudah video pembentangan saya pada hari ini. Namun sebelum itu, terdapat kesimpulan yang dapat kita simpulkan daripada tajuk kita pada hari ini, iaitu tindakan kerajaan Malaysia mempertahankan pulau layang-layang memberi kesan yang sangat luas, iaitu merangkumi aspek politik, keselamatan, ekonomi, hubungan antarabangsa, sosial, alam sekitar, pelancongan, undang-undang, pembangunan, geopolitik dan lain-lain. Kesemua aspek ini menunjukkan bahawa isu tuntutan di Kepulauan Spratly bukan sahaja melibatkan kedaulatan wilayah tetapi juga melibatkan kepentingan strategik dan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih.